Baru-baru ini ada seorang penyimpan emas saya, seorang anak muda. Dia tanya, okey ke kalau saya simpan emas pada tahun ini sebagai persiapan untuk melangsungkan perkahwinan tahun depan? Jadi saya rasa soalan ini sangat bagus dan saya nak share jawapan ini kepada semua, khususnya anak-anak muda yang berkira-kira sedang merancang untuk melangsungkan perkahwinan nanti. Baik, ada dua jawapan kat sini. Satu okey, yang satu lagi tak okey. Okeynya kalau simpan emas, contohnya menabung dalam akaun emas public gold macam ini, kemudian keluarkan dalam bentuk fizikal sebagai contoh 1 dinar ataupun gold bar sebagai mas kahwin ataupun hantaran perkahwinan. Yang tak okeynya kalau contoh menabung dalam akaun emas gap public gold macam ni, kemudian tahun depan nak kahwin, jual balik emas dalam akaun emas gap public gold ini. Tak okey kenapa? Kerana untuk tempoh jangka masa pendek, sebagai contoh dalam tempoh 1 tahun, kurang okey sebab emas ini sebenarnya lebih sesuai untuk simpanan jangka masa panjang. Kata mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiq, at least 2 tahun ke atas kita menabung emas, barulah insya-Allah berbaloi kalau kita nak jual balik nanti. Sebab kita kena faham, emas ini ada spread value-nya, iaitu beza harga jual dan harga beli, di mana kita kena buat kira-kira sikit. Adakah untung kita jual emas pada waktu tersebut? Ada tak siapa dalam video ini ada pengalaman simpan emas untuk kahwin? Mungkin boleh share pengalaman anda di ruangan komen. Dan jangan lupa share video ini supaya lebih ramai orang dapat manfaat, khususnya anak-anak muda yang nak berkahwin supaya mereka tak rugi kalau menabung emas ini. Dan kepada yang nak simpan emas, sama ada untuk tujuan perkahwinan ataupun pelbagai matlamat lain, boleh rujuk pin di video ataupun tekan pautan di profil saya. InsyaAllah saya akan membimbing sebaiknya.